Malah ada juga yang tanya, selamat ke nak pergi umrah ni apa semua? Sebenarnya selamat sahaja. Hanya bersama KUJDT. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya harap semua yang menonton ni berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Okey, sekarang kita berada di mana? Sekarang seperti biasa, event tahunan yang kita pasti akan join, iaitu Mata Fair Chapter Johor Bahru 2026. Sekarang kita berada di Austin International Convention Center. Sebenarnya event tahunan kita yang best ni. Macam biasa, event ni berlangsung selama 3 hari. Jadi 3 hari kita berkampung, 10, 11 dan 12 April, daripada jam 10 pagi hingga 9.30 malam. Jadi, jom saya nak bawa korang, nak tunjuk sikit suasana sempena Mata Fair kali ini. Let's go. Okey, sekarang kita dah berada di bahagian depan Mata Fair Chapter Johor Bahru 2026 di Austin International Convention Center. Seperti mana yang korang boleh nampak, belakang saya ni ada pentas dan juga dia punya entrance. Jadi kepada semua yang datang, dia masuk je AICC ni, dia terus pergi depan ni. Dan jom saya nak bawa korang ke booth KUJDT. Jom ikut saya. Kita masuk-masuk je, terus penuh booth kita kat belakang ni. Nanti korang boleh tengok suasana. Alhamdulillah, walaupun di sebalik isu perang yang sedang berjalan ni, tapi Alhamdulillah kita berjaya convince jemaah. Sebenarnya berita yang sebenarnya, tiada apa masalah pun sekiranya anda nak pergi umrah dan juga haji. Perjalanan umrah masih berjalan seperti biasa. Kita pun ada buat live beberapa kali dalam beberapa hari di Mata Fair ni. Dan Alhamdulillah kita berjaya cakap dengan jemaah, sebenarnya situasi sangat-sangat selamat. Sebenarnya trip kita juga sepanjang Syawal ada 3 trip yang terbang. Sebenarnya ada 2 trip, tapi satu trip tu ada 2 bas. So 2 tu berjalan dengan lancar, pergi dengan selamat, balik juga dengan selamat. Jadi Alhamdulillah kita pun berjaya. Semalam ada juga yang tanya, selamat ke nak pergi umrah ni apa semua? Sebenarnya selamat sahaja. Jadi jom kita tengok suasana. Kita punya tim sedang konsult jemaah, membantu mereka dan menyantuni mereka sebagai bakal-bakal tetamu Allah. Oh, KUJDT. Baik. Saya Azizah Janta daripada Taman Renting Masai. Ini kali kedua lah saya pilih KUJDT, dan insyaAllah saya akan bawa semua anak-anak saya, keluarga saya. Sebab apa saya pilih KUJDT? Sebab saya sangat berpuas hati dengan servis dia. Overall lah semua servis daripada saya nak sebelum pergi, semasa nak bertolak ke KLIA, semasa di KLIA, dekat Taif, dekat Mekah, Madinah, dan balik daripada sana pun dekat KLIA semua TikTok. 10-10. Sebab itulah kali ni insyaAllah saya akan pergi dalam 15 orang dewasa, 5 orang kanak-kanak. InsyaAllah Januari 2027. InsyaAllah semoga dimudahkan. Amin. Thank you. Maju untuk KUJDT. Okey, Alhamdulillah selesai sudah kita berkampung di Mata Fair. Sempena Mata Fair Chapter Johor Bahru 2026 kali ni. Kita dah daripada 10 hingga 12 April. Ramai dah grab kita punya promo ni. Beg kita tadi runner sampai ke sana kemari sampai memang licin dah. Begnya tinggal tak banyak dah, tinggal 10 je lagi. Lain semua dah ambil dah, yang daftar umrah ke, jalan-jalan ke, dan ada juga yang survey-survey tentang haji tahun depan. Jadi terima kasih kepada semua yang support kita. InsyaAllah kita akan
hadir kembali di Mata Fair Chapter JB akan datang. Nantikan kami dan insya-Allah berjumpa nanti dalam Karnival Haji pula. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. KUJDT menyantuni sepenuh hati setiap memori penuh erti.